Tuan-tuan dan puan-puan, adakah anda sedang melihat brokoli yang segar dan hijau ini merebusnya di dalam air panas yang mendidih lalu mencicahnya dengan sos pencicah merah yang banyak pada saat rasa rangup dan sihat itu memenuhi? Mulut anda pasti percaya bahawa anda sedang memakan makanan yang paling sehat di dunia. Tetapi sila luangkan sedikit masa untuk mendengar cerita saya. Dapatkah anda dengar bunyi siren ambulans yang mengerikan ini? Tidak lama dahulu pada suatu petang semasa saya bertugas di bilik kecemasan, seorang pesakit yang berumur lebih 60 tahun telah dikejarkan ke hospital. Kesedarannya sudah kabur dan jantungnya berdegup tidak teratur seolah-olah akan berhenti pada bila-bila masa. Ahli keluarganya menangis sambil memegang baju saya dan merayu bertanya mengapa bapa mereka yang sihat saja semasa sarapan pagi tadi tiba-tiba menjadi begini. Keputusan ujian amat mengejutkan. Ia adalah hiperkalemia di mana paras kalium dalam darahnya meningkat secara mendadak sehingga hampir menghentikan jantungnya. Dan puncanya adalah brokoli yang anda semua percaya sangat baik untuk kesihatan dan anda amalkan setiap hari. Selamat sejahtera, saya Dr. Muhammad Adam, seorang pakar nefrologi dengan pengalaman selama 25 tahun. Saya bukan seorang YouTuber yang memperkenalkan makanan lazat. Selama 25 tahun yang lalu, saya adalah seorang doktor yang telah merawat ramai pesakit yang berada di ambang maut akibat kerosakan buah pinggang berulang-alik di antara bilik dialisis yang sejuk dan bilik kecemasan yang sibuk. Sebab saya berada di sini hari ini hanyalah satu. Saya tidak mahu lagi melihat warga emas terpaksa menyerahkan diri mereka kepada mesin dialisis yang menyakitkan akibat amalan pemakanan yang salah. Banyak program siaran dan pakar menggelar brokoli sebagai raja sayuran. Itu benar. Brokoli sememangnya makanan anti-kanser yang hebat. Namun bagi warga emas berusia 60 tahun ke atas, ceritanya sama sekali berbeza. Bagi mereka yang mempunyai buah pinggang yang sudah tua dan letih, brokoli jika dimakan dengan cara yang salah bukanlah ubat tetapi racun yang boleh menjadi bom kalium yang menakutkan dan mengancam nyawa anda. Hari ini saya akan kongsikan rahsia kaedah memasak yang tidak diberitahu di hospital dan penyesalan pahit para pesakit yang saya saksikan sendiri di bilik kecemasan. Video ini bukan sekadar untuk memberitahu anda cara makan sayur. Ini adalah strategi kelangsungan hidup yang akan memastikan sisa hidup anda dihabiskan dengan berjalan di atas kedua-dua kaki yang sihat, bukan di atas katil hospital. Hari ini saya mungkin akan dikritik tetapi saya akan menyampaikan cerita yang berbeza daripada orang lain. Namun saya yakin inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan anda. Sebelum kita mulakan cerita ini secara serius, saya ingin meminta satu janji daripada anda. Kisah hari ini adalah video yang wajib ditonton oleh sesiapa sahaja yang mempunyai ibu bapa berusia 60 tahun ke atas. Jika anda ingin melindungi buah pinggang ibu bapa kesayangan anda yang sudah tua dan letih, dan jika anda telah berazam untuk menjalani usia tua yang sihat, sila tekan butang suka di bawah video ini sekarang. Gerakan kecil anda itu memberikan saya kekuatan yang sangat besar untuk menyampaikan maklumat yang boleh menyelamatkan nyawa. Setelah saya melihat kesungguhan anda, saya akan mula mendedahkan tabiat paling buruk yang merosakkan buah pinggang dan kebenaran yang mengejutkan tentang brokoli. Tuan-tuan dan puan-puan, pernahkah anda berasa keliru seperti ini? Televisyen dan surat khabar memuji brokoli sebagai sayuran ajaib yang boleh mencegah kanser. Tetapi mengapa saya sebagai seorang doktor terus-menerus memberi amaran tentang bahayanya cucu saya boleh berlari-lari dengan cergas walaupun selepas makan brokoli? Jadi mengapa ia menjadi masalah untuk badan saya? Puncanya bukanlah kerana brokoli itu sendiri yang tidak baik. Ia adalah kerana buah pinggang anda yang sudah tua dan letih sama seperti usia anda. Untuk memudahkan pemahaman, saya akan berikan satu analogi. Bayangkan buah pinggang anda seperti penapis air lama yang telah digunakan selama 60 tahun tanpa pernah ditukar. Buah pinggang semasa muda adalah seperti penapis baru yang bersih dan rapat. Oleh itu, keupayaannya untuk menyerap nutrien yang baik dan menapis keluar sisa yang tidak diperlukan melalui air kencing adalah sangat cemerlang. Namun, seiring dengan peredaran masa setelah menapis darah tanpa henti selama 60 tahun, buah pinggang anda kini telah menjadi seperti penapis lama yang berkarat dan berlubang-lubang. Masalahnya terletak pada komponen dalam brokoli yang dipanggil kalium dan asid oksalat. Bagi buah pinggang yang muda dan sihat, komponen ini adalah anugerah yang membantu menurunkan tekanan darah, tetapi bagi buah pinggang yang tua dan letih, ia adalah seperti sampah gergasi yang sukar diurus yang menyumbat lubang penapis dan menjadikan darah pekat. Buah pinggang orang muda dapat mengeluarkan kalium dan asid oksalat ini dengan lancar melalui air kencing
Namun buah pinggang yang telah menua tidak dapat menapis dengan betul menyebabkan komponen berbahaya ini tidak dapat dibuang keluar dari badan dan dikembalikan semula ke dalam saluran darah. Cuba bayangkan. Apakah yang akan berlaku jika kalium yang tidak dapat disingkirkan itu terapung-apung di dalam saluran darah dan melekat pada jantung? Jantung tidak akan dapat berdegup secara teratur, sebaliknya ia akan bergetar dan akhirnya berhenti. Apa pula yang akan berlaku jika asid oksalat yang tidak dapat disingkirkan itu kekal di dalam buah pinggang dan bergabung dengan kalsium? Itulah yang akan menjadi batu karang ginjal yang menyebabkan kesakitan seolah-olah daging dihiris. Fakta yang lebih menakutkan adalah buah pinggang merupakan organ yang senyap. Walaupun penapisnya tersumbat dan toksin memenuhi darah, buah pinggang tidak akan menghantar isyarat kesakitan. Ia hanya akan menahan secara senyap sehingga suatu hari nanti fungsinya berhenti secara tiba-tiba. Itulah sebabnya ramai warga emas tidak merasakan sebarang simptom sehinggalah mereka dikejarkan ke bilik kecemasan dan barulah mengetahui bahawa buah pinggang mereka telah rosak. Kita sama sekali tidak boleh leka hanya kerana ia adalah sayuran yang biasa kita makan. Perjudian yang paling berbahaya adalah apabila anda tidak mengakui hakikat bahawa penapis dalam badan anda sudah usang dan anda terus memakannya secara melulu seperti orang muda atau seperti yang disarankan di televisyen. Brokoli tidak bersalah. Cuma keadaan badan kita yang menerimanya telah berubah. Jadi, apa yang perlu kita yang mempunyai penapis usang ini berhati-hati. Mulai sekarang saya akan terangkan satu persatu kombinasi makanan yang spesifik dan membawa maut yang boleh menolak buah pinggang anda ke dalam jurang yang tidak boleh dipulihkan. Kombinasi maut yang pertama adalah godaan merah yang menguasai meja makan rakyat Malaysia secara mutlak, sos pencicah. Anda mungkin secara terbiasa mencicah brokoli dengan sos pencicah yang banyak untuk menyembunyikan bau mentah brokoli dan untuk menikmati rasa masam manisnya. Jika anda berfikir dengan sambil lewa, tak apalah, sos sedikit saja sebab saya makan sayur, maka anda perlu mengambil serius kisah yang akan saya sampaikan ini. Sebenarnya saya akan ceritakan kes Encik Ahmad, pesakit saya yang berumur 67 tahun. Encik Ahmad adalah seorang yang sangat teliti dalam pengurusan dietnya kerana paras diabetesnya berada di tahap sempadan. Dengan tekad untuk menukar nasi putih kepada nasi perang dan makan lebih banyak sayur berbanding daging, beliau makan sekuntum brokoli setiap malam tanpa gagal. Namun masalahnya terletak pada piring kecil yang sentiasa berada di sebelah brokoli itu. Encik Ahmad tidak tahan dengan rasa tawar brokoli, jadi beliau akan menyalut brokolinya dengan sos pencicah merah yang banyak sehingga brokolinya tidak kelihatan. Selepas 3 bulan berlalu, perubahan aneh mula berlaku pada badan Encik Ahmad. Apabila bangun pagi, mukanya bengkak sehingga sukar untuk membuka mata dan pada waktu petang kakinya membengkak seperti kaki gajah sehingga kesan stokin di buku lalinya menjadi sangat dalam dan tidak hilang. Perkara yang lebih menakutkan berlaku di dalam tandas. Setiap kali membuang air kecil, air kencingnya berbuih banyak seolah-olah dicampur sabun dan buih itu tidak mudah hilang walaupun selepas dipam. Kerana terlalu takut, Encik Ahmad datang ke klinik saya dan keputusan ujian sangat menyedihkan. Glomerulus yang berfungsi sebagai penapis di buah pinggangnya telah rosak teruk menyebabkan protein bocor ke dalam air kencing, proteinuria dan fungsi buah pinggangnya menurun dengan mendadak. Mengapa perkara ini terjadi? Puncanya bukan brokoli tetapi sos pencicah itu. Saluran darah pesakit diabetes sudah berada dalam keadaan melekit seperti direndam dalam air gula. Jadi ia mudah mengalami keradangan walaupun dengan rangsangan yang kecil. Dalam keadaan ini, beliau seolah-olah telah melemparkan bom besar yang dipanggil sos pencicah. Pernahkah anda melihat bahagian belakang botol sos pencicah yang anda beli di pasar raya? Di situ tertulis perkataan yang menakutkan, sirap jagung fruktosa tinggi. Sirap ini diserap lebih cepat daripada gula biasa, menyebabkan paras gula dalam darah melonjak secara mendadak dan secara langsung menyerang saluran darah buah pinggang menyebabkan keradangan. Masalah yang lebih besar ialah natrium. Natrium yang memberikan rasa masin pada sos pencicah mempunyai sifat menarik air di dalam badan kita. Buah pinggang yang tua dan letih sudah sedia lemah dalam keupayaan untuk membuang air, tetapi apabila natrium memegang air dengan kuat dan tidak melepaskannya, badan akan membengkak seperti belon air dan tekanan di dalam saluran darah akan meningkat seolah-olah akan pecah. Akhirnya, brokoli yang dimakan oleh Encik Ahmad untuk kesihatan apabila digabungkan dengan sos pencicah sebenarnya telah memecahkan glomerulus iaitu gugusan saluran darah halus di dalam buah pinggangnya.
Bagi pesakit diabetes, brokoli yang dicicah dengan sos pencicah yang banyak bukanlah sayuran tetapi sama seperti mengunyah dan menelan ketulan racun yang disalut dengan garam dan gula. Bagi warga emas berusia 60 tahun ke atas yang saluran darahnya lemah, kombinasi ini adalah sama seperti tindakan bunuh diri secara perlahan-lahan yang mengeringkan buah pinggang mereka. Adakah anda masih berfikir tidak boleh melepaskan sos pencicah kerana rasanya? Di sini sebagai seorang doktor, saya akan berkata dengan tegas. Jika di antara anda yang menonton video ini ada yang berkata, saya tidak boleh berhenti makan sos pencicah yang masam manis itu, walau apa pun terjadi, anda boleh tutup video ini sekarang dan beredar. Buah pinggang mereka yang berkeras bahawa keseronokan lidah lebih penting daripada nyawa doktor pakar seperti saya pun tidak dapat menyelamatkannya. Tetapi jika anda masih mempunyai sedikit keinginan untuk hidup buka peti sejuk anda sekarang dan buang botol sos merah itu ke dalam tong sampah, itulah rawatan pertama dan paling berkesan untuk menyelamatkan buah pinggang anda. Jika sos pencicah yang saya sebutkan tadi adalah racun kronik yang perlahan-lahan menjerut buah pinggang anda, kombinasi maut kedua, yang akan saya bicarakan sekarang adalah racun akut yang boleh menghentikan jantung anda dalam sekelip, mata tanpa sebarang amaran ibarat malaikat maut. Saya pasti ramai yang akan berasa dikhianati selepas mendengar cerita ini. Kerana ini adalah tentang air hijau yang anda minum setiap pagi dengan penuh dedikasi selepas bersusah payah membeli mesin mahal demi kesihatan anda, iaitu jus brokoli mentah. Sejak trend jus detox yang dikatakan dapat menyingkirkan toksin dari badan menjadi popular di program kesihatan televisyen, hampir setiap rumah mempunyai pengisar atau pemerah jus. Ramai yang percaya bahawa meminum jus sayuran mentah adalah lebih baik daripada memasaknya kerana nutrien tidak musnah dan penyerapan lebih cepat. Meminum segelas jus hijau yang dibuat daripada brokoli dan pelbagai sayuran sejurus selepas bangun tidur setiap pagi telah menjadi simbol kesihatan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, bagi buah pinggang anda yang berusia lebih 60 tahun, jus brokoli mentah ini bukanlah khazanah nutrien tetapi bom kalium berkepekatan tinggi yang boleh melumpuhkan jantung. Saya akan ceritakan satu kisah yang sangat menyedihkan yang saya alami di bilik kecemasan. Ini adalah kisah Puan Aisyah yang berusia 63 tahun dan tinggal di Kuala Lumpur. Puan Aisyah adalah seorang yang sangat menjaga kesihatan, sehingga boleh dikatakan beliau mempunyai kebimbangan berlebihan terhadap kesihatan. Beliau enggan mengambil ubat darah tinggi atau diabetes dan sangat percaya kepada penyembuhan semula jadi. Sebaik saja mendengar di televisyen bahawa brokoli baik untuk membersihkan saluran darah beliau, terus membeli pemerah jus yang mahal. Sejak hari itu, setiap pagi beliau membuat jus hijau pekat dengan menambah banyak brokoli mentah, kailan dan bayam yang kaya dengan kalium, lalu meminumnya bersama suami 2 cawan besar setiap seorang. Beliau terus meminumnya selama sebulan penuh dengan ilusi bahawa badannya terasa lebih ringan. Suatu pagi selepas minum jus seperti biasa, dan sedang mengemas dapur, Puan Aisyah rebah ke lantai seperti pokok reput. Selepas sempat berkata dada, saya rasa sesak. Suaminya yang terkejut dengan bunyi pinggan mangkuk pecah bergegas datang dan cuba mengejutkannya, tetapi Puan Aisyah sudah tidak sedarkan diri dan mukanya pucat lesi. Apabila paramedik tiba, jantung Puan Aisyah bergetar tidak teratur dan tidak lama, kemudian degupan jantungnya berhenti sepenuhnya, cardiac arrest. Resusitasi kardiopulmonari CPR dilakukan dengan cemas di dalam ambulan dalam perjalanan ke hospital. Degupan jantungnya berjaya dipulihkan, tetapi keputusan ujian darah yang diperiksa oleh pasukan perubatan amat mengejutkan. Paras kalium yang jauh melebihi paras normal pada tahap yang boleh membawa maut sedang terapung-apung di dalam darahnya. Diagnosisnya adalah serangan jantung akibat hiperkalemia. Mengapakah perkara ngeri seperti jantung berhenti boleh berlaku walaupun hanya minum jus sayuran yang dikatakan baik untuk kesihatan? Puncanya adalah pengkhianatan akibat kepekatan. Brokoli mengandungi komponen yang sangat kaya dipanggil kalium. Buah pinggang yang muda dan sihat akan menggunakan kalium secukupnya dan membuang selebihnya dengan baik melalui air kencing. Namun, keupayaan buah pinggang yang telah menua untuk membuang kalium ini telah menurun dengan ketara. Jadi, apa yang akan berlaku jika anda tidak hanya mengunyah brokoli tetapi mengisarnya menjadi jus untuk makan sekuntum brokoli? Dengan mengunyah, anda akan kenyang sebelum habis. Tetapi jika dijadikan jus, jumlah yang banyak itu menjadi hanya segelas air. Ini bermakna kalium dari 3 hingga 4 kuntum brokoli dipekatkan dalam satu cawan dan masuk ke dalam badan anda sekaligus. Ini seperti menuang air dari hos bomba ke dalam sinki yang tersumbat.
kalium yang tidak dapat dikeluarkan akan segera mengalir ke jantung melalui saluran darah. Jantung kita berdegup mengikut isyarat elektrik yang halus dan kalium yang berlebihan akan mengacau bilaukan isyarat elektrik ini sepenuhnya. Jantung yang sepatutnya berdegup secara teratur akan mengalami kekejangan akibat serangan kalium dan akhirnya berhenti seperti fius yang terputus. Inilah yang paling ditakuti oleh para doktor, pembunuh senyap aritmia dan serangan jantung. Ahli keluarga Puan Aisyah menangis terdesak-desak di koridor bilik kecemasan. Mereka tidak dapat menerima hakikat bahawa jus yang diminum untuk hidup sihat dan panjang umur telah menolak isteri dan ibu mereka ke ambang maut. Tetapi ini adalah fakta perubatan yang jelas. Di hospital pesakit, dengan fungsi buah pinggang yang merosot dilarang sama sekali mengambil sayur-sayuran mentah atau jus hijau. Namun, program siaran di televisyen tidak memberi amaran yang sewajarnya tentang bahaya ini dan hanya menguar-uarkan bahawa lebih banyak anda minum lebih baik. Sebagai seorang doktor, saya berasa sangat marah apabila memikirkan bahawa maklumat yang tidak bertanggungjawab seperti ini telah mendorong warga emas kita ke bilik kecemasan. Perkara yang perlu anda ingat adalah jelas, kesan yang diterima oleh badan kita apabila kita mengunyah makanan adalah sama sekali berbeza berbanding apabila kita mengisarnya. Terutamanya bagi mereka yang mempunyai bacaan fungsi buah pinggang yang kurang baik atau mereka yang disyaki mempunyai fungsi buah pinggang yang lemah kerana telah lama mengambil ubat darah tinggi, meminum jus brokoli mentah semasa perut kosong pada waktu pagi bukanlah tonik tetapi racun. Ia adalah racun maut yang dibungkus dengan sangat manis. Kisah Puan Aisyah ini menunjukkan betapa melulunya tindakan meniru sesuatu secara membuta tuli hanya kerana orang lain kata ia baik atau kerana ia sedang menjadi trend tanpa mengetahui keadaan badan sendiri. Bolehkah anda masih memanggil air hijau yang boleh menghentikan jantung anda itu sebagai minuman kesihatan? Tidakkah anda sedar sehingga saat jantung anda berhenti bahawa apa yang ada di dalam pengisar anda mungkin bukan air kehidupan, tetapi racun? Walaupun racun akut yang menghentikan jantung itu sangat mengejutkan. Kombinasi maut ketiga yang akan saya bicarakan sekarang adalah pemburu ngeri yang akan mengheret anda ke ambang neraka dengan penderitaan yang lebih teruk daripada kematian. Ia adalah pertemuan yang salah antara susu dan brokoli yang anda ambil untuk kesihatan tulang. Ramai orang kerana bimbang tentang osteoporosis yang menyebabkan tulang rapuh dan lemah seiring dengan usia mengambil susu atau keju yang merupakan raja kalsium bersama dengan brokoli raja sayuran. Program masakan di televisyen juga sering memperkenalkan sup brokoli keju atau brokoli tumis dengan susu sebagai hidangan sihat. Namun jika anda tahu reaksi kimia yang dahsyat yang berlaku apabila kedua-dua makanan ini bertemu di dalam buah pinggang anda yang kering pada usia 70 sen, anda pasti akan terkejut. Saya akan ceritakan kisah Encik Bakar yang berusia 70 tahun yang pernah saya temui. Encik Bakar adalah seorang yang tidak pernah terlepas mengambil ikan bilis dan susu setiap hari selepas didiagnosis dengan tulang yang lemah oleh pakar ortopedik. Terutamanya pada waktu pagi kerana tiada selera makan. Beliau sering minum segelas susu yang dikisar dengan brokoli rebus atau makan brokoli tumis dengan keju di atasnya. Beliau berpegang teguh pada diet ini selama lebih setahun dengan kepercayaan bahawa tulangnya akan menjadi lebih kuat. Suatu malam sekitar jam 2 pagi, ketika semua orang sedang nyenyak tidur, Encik Bakar tiba-tiba terjaga dari tidur sambil menjerit kesakitan yang amat sangat seolah-olah pinggang kirinya dicucuk dengan benda tajam. Kesakitannya begitu teruk sehingga Encik Bakar seorang lelaki dewasa yang gagah berguling-guling di lantai, badannya basah lencun dengan peluh sejuk dan beliau juga mula termuntah-muntah. Apabila dikejarkan ke bilik kecemasan dengan bantuan keluarganya, Encik Bakar tidak dapat meluruskan pinggangnya kerana kesakitan dan merayu agar saya menyelamatkannya. Keputusan imbasan menunjukkan terdapat sebiji batu karang besar yang tajam dan berduri tersekat di antara buah pinggang dan saluran kencing Encik Bakar. Ia adalah batu karang dalam saluran kencing. Batu karang yang dikatakan lebih sakit daripada sakit bersalin itu terbentuk akibat makanan yang dimakannya untuk kesihatan tulang. Mengapakah kalsium yang sepatutnya pergi ke tulang telah menjadi batu di dalam buah pinggang? Puncanya adalah komponen dalam brokoli yang dipanggil asid oksalat. Asid oksalat apabila bertemu dengan kalsium mempunyai sifat melekat antara satu sama lain seperti magnet dan membentuk hablur keras yang tidak larut dalam air.
Sudah tentu bagi orang muda yang banyak minum air dan mempunyai fungsi buah pinggang yang baik, hablur ini dapat dikeluarkan dengan baik dari badan melalui air kencing. Namun keadaan sama sekali berbeza bagi warga emas kita yang sering mengalami dehidrasi kronik kerana tidak mudah berasa dahaga. Bayangkan ketulan asid, oksalat dan kalsium melekat di dalam saliran yang kering kontang tanpa air. Ia tidak dapat mengalir keluar dan sebaliknya terkumpul di dalam buah pinggang secara beransur-ansur menjadi batu yang lebih besar dan lebih keras. Pada mulanya ia hanya sebesar butiran pasir tetapi lama-kelamaan ia membesar seperti bola salji, akhirnya mengoyakkan tisu lembut buah pinggang dan menyumbat saluran kencing. Encik Bakar hanya dapat dibebaskan dari kesakitan seperti di neraka itu selepas menjalani pembedahan kecemasan untuk memecahkan batu tersebut. Selepas pembedahan selesai, Encik Bakar memegang tangan saya dan menangis berkata beliau sangat terkilan kerana susu dan brokoli yang dimakannya untuk kesihatan badannya sebenarnya telah menumbuhkan pisau di dalam badannya. Tuan-tuan dan puan-puan, tragedi merosakkan buah pinggang dan terbaring di atas meja bedah kerana cuba menguatkan tulang bukanlah kisah Encik Bakar seorang sahaja. Mungkin pada saat ini ada seseorang yang sedang memasak sup brokoli dan memakannya dengan susu demi kesihatan. Mereka langsung tidak tahu bahawa batu yang tajam sedang tumbuh di dalam buah pinggang mereka. Sebagai seorang doktor, saya merayu, adakah anda mempunyai rakan atau kenalan yang masih makan susu dan brokoli bersama-sama untuk menjaga kesihatan tulang? Jika ya, sila kongsikan video ini kepada mereka sekarang sebelum mereka dikejarkan ke bilik kecemasan akibat kesakitan yang amat sangat. Satu butang kongsi daripada anda akan menjadi talian hayat yang paling pasti untuk menyelamatkan rakan yang anda sayangi dari penderitaan seperti di neraka. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bimbang anda terlalu takut dengan apa yang telah saya sampaikan setakat ini. Adakah anda sedang berfikir untuk mengeluarkan brokoli dari peti sejuk dan membuangnya ke dalam tong sampah sekarang? Jawapan saya adalah sama sekali tidak. Sebab saya memberikan amaran yang menakutkan tadi bukanlah kerana brokoli itu makanan yang tidak baik. Ia adalah untuk memberitahu anda dengan jelas betapa kita selama ini telah mengambilnya dengan cara yang salah, cara yang tidak dapat ditanggung oleh buah pinggang kita yang tua dan letih hanya kerana ia dikatakan baik untuk kesihatan. Brokoli tetap raja sayuran dan makanan anti-kanser terbaik anugerah Tuhan. Cuma kita telah melukakan tangan sendiri kerana tidak tahu cara memegang pisau. Mulai sekarang kita perlu mengubah pemikiran kita sepenuhnya. Makan banyak secara membabi buta bukanlah jawapannya. Kita memerlukan kebijaksanaan untuk membuang toksin dan mengekalkan sifat perubatannya sesuai dengan keadaan badan kita. Saya memanggil ini sebagai menjinakkan toksin. Sama seperti ikan yang mempunyai racun maut boleh menjadi hidangan terunggul. Jika racunnya dibuang oleh pakar brokoli, juga boleh dilahirkan semula sebagai ubat terbaik yang memulihkan buah pinggang anda yang rosak hanya dengan mengubah satu kaedah memasak. Baiklah, sekarang anda boleh ketepikan ketakutan dan mula menaruh harapan. Kaedah yang akan saya kongsikan ini tidak memerlukan wang dan tidak memerlukan kemahiran yang sukar. Hanya dengan mengubah satu tabiat kecil di dapur, satu keajaiban menanti yang dapat membangunkan sel-sel buah pinggang yang nazak dan membuka saluran darah yang tersumbat. Anda kini berada di persimpangan jalan antara jalan yang merosakkan buah pinggang dan jalan untuk kembali sihat. Dan saya akan memimpin anda ke jalan yang betul dengan penuh mesra. Bagi mereka yang masih belum yakin dengan penjelasan teori sahaja, saya akan kongsikan kisah pemulihan ajaib yang saya rawat dan saksikan sendiri. Protagonis kisah ini ialah Puan Fatimah yang berusia 65 tahun dan tinggal di Kuala Lumpur. Saya masih tidak dapat melupakan riak wajahnya yang muram ketika beliau pertama kali melangkah masuk ke bilik rawatan saya. Ketika itu Puan Fatimah baru sahaja didiagnosis dengan penyakit buah pinggang kronik tahap 3 dan berada dalam keadaan putus asa. Beliau menangis tanpa henti mengatakan bahawa selepas seumur hidup berkorban untuk keluarga yang tinggal hanyalah tubuh yang rosak. Kerana fungsi buah pinggangnya yang merosot mukanya sentiasa bengkak dan beliau mudah semput walaupun berjalan sedikit sehingga aktiviti mendaki bukit yang digemarinya malah berjalan-jalan di sekitar kawasan perumahan pun menjadi sukar. Sebagai seorang doktor, apa yang lebih menyedihkan adalah hakikat bahawa Puan Fatimah sebenarnya memburukkan lagi penyakitnya dengan mengambil pelbagai makanan tambahan kesihatan dan jus secara tidak terkawal untuk merawat buah pinggangnya. Saya berkata kepada Puan Fatimah dengan sangat tegas,
Hentikan semua ubat-ubatan yang tidak jelas puncanya itu dan amalkan kaedah memasak yang saya ajarkan selama 6 bulan sahaja. Dan perkara pertama yang saya mempreskripsikan adalah membuang botol sos pencicah dari peti sejuk dan menyimpan pengisar di tempat yang tersorok. Pada mulanya, Puan Fatimah ragu-ragu. Bukan mudah untuk mengubah selera makan yang telah diamalkan seumur hidup dalam sekelip mata. Namun dengan keinginan yang membara untuk mengelakkan dialisis, beliau memutuskan untuk mempercayai dan mengikut nasihat saya. Beliau mula makan sayur-sayuran kukus sebagai ganti jus hijau setiap pagi dan belajar kaedah memasak yang menonjolkan rasa asli bahan bukan perasa yang kuat. Tepat 6 bulan kemudian pada hari kami menyemak keputusan ujian, bilik rawatan bergema dengan sorakan gembira. Kadar penapisan glomerular EGFR yang sebelum ini menjunam secara ajaib kembali ke paras stabil dan paras kreatinin yang berbahaya juga menunjukkan penurunan yang ketara. Lebih-lebih lagi, air muka pesakit telah berubah secara drastik. Bengkak pada kakinya telah hilang sepenuhnya, buku lalinya menjadi langsing dan kulitnya kembali berseri. Puan Fatimah berkata kepada saya, doktor, badan saya rasa ringan macam kapas. Semalam saya pergi mendaki Bukit Kiara dengan kawan-kawan sampai ke pertengahan. Langsung tak semput rasa macam boleh terbang. Rasa macam buah pinggang saya yang saya sangka dah mati kini bernafas semula. Pada saat mendengar kata-kata itu, kepuasan dan keharuan yang saya rasai sebagai seorang doktor tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Tuan-tuan dan puan-puan, Puan Fatimah tidak mengambil sebarang ubat mahal yang istimewa. Beliau juga tidak mencari bahan-bahan berharga yang diimport dari luar negara. Puan Fatimah hanya melanggan saluran-saluran kesihatan kita saya dan mengikut pelan pemakanan yang saya kongsikan dalam video setiap pagi. Beliau telah membuktikan dengan sendirinya bahawa hasil daripada kepercayaan kepada doktor dan amalan yang konsisten tidak akan mengkhianati. Pepatah yang mengatakan bahawa buah pinggang yang rosak tidak dapat dipulihkan adalah separuh benar dan separuh salah. Sel yang telah mati sepenuhnya memang tidak dapat dihidupkan semula, tetapi sel-sel yang sedang terumbang-ambing boleh kita bangkitkan semula bergantung pada cara kita makan. Buah pinggang Puan Fatimah juga sama tua dan letihnya seperti buah pinggang anda. Tetapi kerana beliau tidak berputus asa dan memilih kaedah yang betul, beliau dapat menemui kehidupan kedua. Jangan terlalu kecewa jika keadaan anda sekarang sama seperti Puan Fatimah dahulu. Saat anda berfikir sudah terlambat adalah saat yang paling cepat. Jika Puan Fatimah boleh melakukannya, anda juga pasti boleh melakukannya. Yang penting adalah keazaman untuk bertindak dan kepercayaan untuk mengikuti pakar yang akan membimbing anda ke jalan yang betul. Saya amat berharap agar anda menjadi protagonis keajaiban itu. Baiklah, sekarang tidakkah anda ingin tahu apakah rahsia spesifik yang telah menyelamatkan Puan Fatimah? Pada langkah seterusnya, saya akan mendedahkan semua kombinasi emas dan kaedah memasak yang memaksimumkan keberkesanan brokoli dan membersihkan buah pinggang. Tuan-tuan dan puan-puan penyelamat yang telah menyelamatkan buah pinggang Puan Fatimah dari ambang neraka bukanlah ginseng atau tanduk rusa berharga yang berharga ribuan ringgit. Rahsia yang menakjubkan itu adalah sos kuning yang kecil dan pedas yang sering anda abaikan di sudut peti sejuk anda, iaitu mustard. Saya pasti ada di antara anda yang ragu-ragu mendengar ini dan berfikir, macam mana pula mustard yang biasa dimakan dengan sushi boleh menyelamatkan nyawa. Namun ini bukan sekadar dakwaan saya seorang, tetapi adalah kebenaran saintifik yang menakjubkan yang telah didedahkan oleh penyelidik dari institusi perubatan terkemuka dunia seperti Universiti Harvard dan Sekolah Perubatan Johns Hopkins. Apabila kita merebus atau mencelur brokoli untuk kesihatan buah pinggang, malangnya enzim utama di dalamnya yang dipanggil myrosinase akan mati akibat haba. Tanpa enzim ini, tidak kira berapa banyak brokoli yang kita makan, sehingga perut kembung komponen anti-kanser terbaik iaitu sulforafan tidak akan dapat diserap oleh badan kita, hanya tinggal hampasnya saja. Ia seperti kita telah menjumpai peti harta karun tetapi tidak mempunyai kunci, jadi kita tidak dapat mengeluarkan emas dan perak di dalamnya. Tetapi yang menakjubkannya, di dalam mustard dan wasabi yang biasa kita makan, enzim yang telah hilang dari brokoli itu masih hidup dan segar. Pada saat anda mencicah brokoli yang telah dimasak dengan sedikit sos mustard, enzim yang telah mati itu akan hidup semula secara ajaib, seolah-olah diberi kejutan elektrik pada jantung yang terhenti atau menerima CPR.
Menurut kajian, satu sudu kecil mustard ini mampu meningkatkan penyerapan sulforafane yang menghilangkan keradangan buah pinggang dan mencegah kanser sebanyak lebih 20 kali ganda. Ini bukan pengiraan mudah 1+1=2, tetapi keajaiban kehidupan di mana 1+1 pasang 100. Jika mustard adalah ubat ajaib yang membangunkan sel-sel mati, maka bawang dan cuka epal yang akan saya perkenalkan seterusnya adalah pembersih yang boleh diharap untuk membersihkan saluran darah yang kotor. Apabila usia meningkat, saluran darah halus yang menuju ke buah pinggang akan diselaputi gris dan menjadi keras dan ini akan mencekik buah pinggang. Pada ketika ini, komponen dalam bawang yang dipanggil quercetin akan bertindak seperti lapisan pelindung yang menyaluti bahagian dalam saluran darah, menghalang sisa-sisa daripada melekat. Jika ditambah dengan cuka epal yang menyegarkan, ia akan menjadi kombinasi yang sempurna. Asid organik dalam cuka mempunyai keupayaan luar biasa untuk memecahkan asid oksalat punca utama batu karang yang saya sebutkan tadi menjadi kepingan kecil dan mengeluarkannya dengan lancar melalui air kencing. Cuba bayangkan, rasa brokoli hijau yang dikukus panas, dihidangkan dengan hirisan bawang nipis dan disiram dengan sos yang dibuat daripada campuran mustard yang pedas dan cuka epal yang masam. Di dalam mulut, rasa pedas dan menyegarkan akan mengembalikan selera yang hilang dan di dalam badan, proses pembersihan besar-besaran untuk membersihkan buah pinggang yang tua dan sakit akan bermula. Inilah cara yang paling bijak dan pasti untuk mengubah meja makan biasa anda menjadi hospital komprehensif terbaik di dunia tanpa membelanjakan 1 sen pun. Lupakan suplemen yang dijual di farmasi. Bahan-bahan hebat anugerah alam ini adalah ubat sebenar yang akan melindungi buah pinggang anda tanpa sebarang kesan sampingan. Jadi bagaimanakah cara terbaik dan paling mudah untuk makan bahan-bahan yang baik ini setiap pagi untuk warga emas kita yang tidak suka perkara yang rumit? Saya akan rumuskan prinsip memasak 3 langkah yang sangat mudah dan ringkas yang saya amalkan setiap pagi. Prinsip pertama adalah keindahan 90 minit. Selepas mencuci bersih brokoli yang dibeli dari pasar di bawah air, mengalir potong kecil-kecil dengan pisau. Perkara yang paling penting di sini adalah jangan terus masukkan ke dalam periuk selepas dipotong. Biarkan ia di atas meja makan selama tepat 90 minit. Ini bukan masa untuk brokoli menjadi kering, tetapi masa ajaib di mana brokoli itu sendiri menghasilkan sulforafane senjata untuk melawan sel-sel kanser. Sama seperti kita memerlukan masa untuk nasi masak selepas dimasak, brokoli juga memerlukan masa untuk menjadi ubat. Jika anda terlalu sibuk pada waktu pagi, anda boleh memotongnya pada malam sebelumnya dan simpan di dalam peti sejuk atau tunggu sekurang-kurangnya 30 minit. Penantian singkat ini akan memberikan kesan yang sama seperti menyuntik ejen anti-kanser ke dalam darah anda. Prinsip kedua adalah mandi wap 5 minit. Merebus brokoli di dalam air yang mendidih adalah sama seperti membuang semua nutrien berharga itu ke dalam longkang. Anda mesti meletakkan sedikit air di dalam pengukus, letakkan brokoli di atas pelapik dan kukus dengan wap panas. Pada masa ini pastikan masanya tepat 5 minit. Jika lebih dari 5 minit, tekstur ranggupnya akan hilang dan menjadi lembik dan vitamin serta enzim yang sensitif terhadap haba akan mula musnah. 5 minit itu apabila warna hijau segar paling jelas dan tekstur yang menyeronokkan masih ada semasa dikunyah adalah waktu keemasan yang menyelamatkan buah pinggang anda. Prinsip ketiga dan terakhir adalah penggunaan mustard dalam tiub. Membuat sos dengan membancuh serbuk mustard setiap kali adalah menyusahkan dan mudah untuk anda berputus asa selepas beberapa hari. Jika anda pergi ke pasar raya, anda boleh membeli mustard atau wasabi dalam tiub yang boleh dipicit seperti ubat gigi dengan harga sekitar RM5. Letakkan ini sentiasa di atas meja makan anda. Kemudian di dalam piring kicap, masukkan sedikit cuka dan sedikit kicap dan picitkan sedikit mustard dari tiub ini sebesar kuku dan gaul. Tabiat mudah ini adalah kunci penentu yang akan menggantikan enzim yang hilang akibat haba dan meningkatkan keupayaan detoks brokoli sebanyak lebih 20 kali ganda. Baiklah, anda boleh lupakan semua perkara yang telah kita pelajari hari ini, tetapi tolong ingat satu nombor ini, iaitu 90 minit. 90 minit menunggu selepas memotong brokoli, ini adalah talian hayat yang akan menangkap sel-sel kanser di dalam badan saya dan melindungi buah pinggang saya. Agar anda tidak melupakan nombor penting ini, sila tulis 90 minit di ruangan komen sekarang. Apabila kita melihat dengan mata, menyebut dengan mulut dan menulis dengan tangan otak, kita akan mengenali ini sebagai maklumat penting yang berkaitan dengan kehidupan dan tidak akan melupakannya walaupun kita mengalami demensia. Jangan bertangguh tulis sekarang.
Hadirin yang dikasihi, hari ini kita bukan sekadar belajar cara makan sekuntum sayur. Kita telah berkongsi strategi kelangsungan hidup yang paling penting yang akan menentukan sisa hidup anda. Selama 25 tahun, saya telah menyaksikan ramai pesakit menangis tanpa henti di atas katil dialisis yang sejuk. Perkara yang paling mereka sesali bukanlah kerana tidak dapat mencari wang atau tidak mendapat penghormatan. Ia adalah kerana mereka tidak dapat menjaga rutin harian yang biasa seperti pergi ke tandas dengan kaki sendiri dan makan bersama keluarga. Saya tidak mahu bertemu anda sebagai pesakit di bilik dialisis yang sejuk itu. Sebaliknya, saya ingin bertemu anda sebagai jiran yang sihat berjalan-jalan di taman dan membeli belah di pasar. Penantian 90 minit, masakan kukus 5 minit dan satu sudu mustard yang saya ajarkan hari ini akan menjadi perisai yang paling kuat dan murah untuk melindungi buah pinggang anda. Satu pinggan brokoli yang disediakan dengan teliti di dapur anda malam ini lebih daripada ubat mahal atau pembedahan canggih akan menjaga anda sihat sehingga usia 100 tahun. Apabila buah pinggang sihat, darah akan bersih. Dan apabila darah bersih, seluruh badan akan hidup. Jangan lupa bahawa meja makan anda boleh menggantikan hospital. Sekarang sebagai penutup, sila buat satu janji yang teguh dengan saya. Dengan tekad yang membara untuk saya akan jaga buah pinggang saya, sila tinggalkan komen penjaga buah pinggang. Komen yang anda tinggalkan itu bukanlah sekadar komen, tetapi janji suci dengan diri sendiri untuk hidup dengan bermaruah, dengan berjalan di atas kaki sendiri sehingga usia 100 tahun. Saya akan sentiasa menyokong dan membantu anda dari bilik rawatan saya dan di sini agar janji itu dapat ditepati. Saya amat berharap video hari ini menjadi hadiah berharga yang membawa kesihatan dan kebahagiaan kepada keluarga anda. Semoga anda semua sihat sejahtera. Terima kasih.